Dan di sini saya boleh declare, dalam banyak-banyak spotting yang kita buat, dia punya yang paling win setakat ni, betul? Jadi, kedua-dua pasang jam tangan milik Salman Khan, harga tak mahal sangat. Harga dia dekat 100 juta ringgit sahaja. Sekarang kita nak spot jam Salman Khan, antara pelakon Bollywood yang terkenal di dunia. Salman Khan dengan Shah Rukh Khan sama ke? Sama dengan Mirzan Khan lah, kalau ini sama. Taklah, kamu ni. Saya dah keluar daripada family tu. Saya dah pilih family saya. Kenapa keluar daripada family? Sebab saya kena keluar ataupun kena buang? Kamu ingat saya macam kamu? Dibuang oleh Senrus. Saya keluar sendiri So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye. So, ini adalah Patek Philippe. Okay, Loose Rainbow. Loose Rainbow ni dia bagi kamu tahu tak? Tak, saya tak tahu Loose Rainbow tu apa. Okay. Dia menggunakan baguette cut diamond. Okay, baguette cut ni katakanlah diamond tu bentuk petak, dia potong tepi dijadikan seketul macam bentuk croissant macam tu lah, lebih kurang. Croissant. So diamond ni pula dalam rainbow. Maksudnya ada rubies, ada emerald, ada shipapa dan sebagainya. So untuk dapatkan gabungan diamond ni semua memang susah, mahal gila. Kalau dapat yang diamond transparent biasa tu pun dah mahal. Yang ini lagi mahal. Harga dia tak mahal sangat. Harga Tashingo yang ketiga saya, 12.8 juta ringgit sahaja. Kau kenapa kau? Cuba tengok. Jam yang kedua. Sorry, tangan kiri. Bos jauh sangat. Dalam dunia ni ada 3 orang je pakai jam ni. Yang pertama adalah Floyd Mayweather, yang kedua adalah Salman Khan, yang ketiga adalah Mirzan Johor. Jam ini kita dipanggilkan Jacob & Co Billionaire Watch. Harga dia tak mahal sangat. Tadi 12 juta kan? Kali 8. Sumpah. 80 juta ribu ringgit sahaja. 80 juta tak silap saya. Mahalnya. Dia tak silap saya kan. Harga dia dalam 20 juta USD. 20 million USD, 22 ke 25 macam tu. So kali kalau dengan currency sekarang 80 juta. Satu saya dapat beli satu je. Jadi, kedua-dua pasang jam tangan milik Salman Khan, harga tak mahal sangat. Harga dia dekat 100 juta ringgit sahaja. Dan di sini saya boleh declare, dalam banyak-banyak spotting yang kita buat, dia punya yang paling win setakat ni, betul? Betul tak Husin? 100 juta. 100 million. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.